Dalam pengertian tubuh kadim dan roh kadim itu ialah bersumber daripada ma'rifatun nafsi, artinya mengenal diri daripada Allah dan tiada pernah terpisah dengan Allah sejak awal yang tiada berawal hingga kepada akhir yang tiada berakhir nanti. Demikian pula yang dikatakan tubuh dan roh zahir. Sebenarnya hal ini sejak awal memang tiada pernah terpisah. Kerana pada masa kadimnya yang zahir dibungkus oleh yang kadim, sedangkan setelah zahir maka yang kadim pula dibungkus oleh yang zahir, hanya ganti tempat saja secara rahsia. Demikian pula sebentar lagi apabila Allah sampai panggilan ilahi untuk kembali ke rahmatullah iaitu asal, tentu demikian pula dan tetap diselubungi oleh cahaya daripada Nur Muhammad. Sepanjang masa lihat gambar Tauhidul Hakiki dan Ma'rifatul Hakiki. Setelah meneliti gambar dan perincian Ma'rifatul Hakiki dan Tauhidul Hakiki, nyatalah bahawa manusia yang berpatukan pada dalil hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ana minallahi wal alama mini, betul-betul dapat mengerti bahawa tubuh zahir ini pun berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari tanah. Sebab telah dia mengerti bahawa Ahmad itu adalah tubuh zahir kita, dan dapat dia mengerti pula bahawa Ahmad itu adalah badan manusia serta nama daripada Nabi pun. Nyatanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, dengan demikian maka ia pula dikatakan Fatihah, Alhamdu itu, serta ia pula dikatakan iman menurut sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersembahyang tidak mengenal imamnya, tidak sahlah sembahyangnya. Demikian pula yang dinamakan akbar itu sebenarnya adalah kita atau penggerak Alhamdu, roh. Jadi dalam kalimat Allahu Akbar sebenarnya Allah itu Tuhan dan akbar adalah kita. Jadi dalam pelaksanaan ini harus betul-betul tauhidul hakikiyah, kerana apabila tidak demikian maka terdapatlah di dalamnya apa yang dikatakan syirik khafi.